Okay, hari ni saya nak test pasu lembek. Pasu lembek, nampak? Dia lagi kuat daripada pelebek, tapi bentuk pasu. Okay, ni keadaan dia bila kita dah isi tanah. Nampak cantik eh? Sesuai lah ni, nak tanam sayur ke, nak semai kunyit-kunyit ke, cantik. Saya nak pecahkan ni, kunyit hitam ni, ataupun kita tanam terus dalam pasu ni. Kunyit hitam dalam kap besar disebabkan. Okey, inilah keadaan dia, kunyit hitam yang subur dalam kap. Okey, saya akan pecahkan. Okey, satu kap tadi boleh pecah dapat 5 eh. Ni dalamnya nampak 4 tapi sebenarnya 5 dah tanam satu. Okey, inilah jadinya.